Sangat berbaloi makan dekat sini. Bau. Sushi dia memang sangat sedap, fresh. Yang kedai-kedai kecil-kecil macam tu. So isu je nak Kalau hampa craving nak makan sushi ataupun ramen Japanese, ni ada dekat Hat Nyai. Nama kedai ni Kyodai. Dekat je sangat dengan Central Hat Nyai. Kedai dia tepi jalan macam ni, tapi kalau nak parking nasib baik macam kami, senanglah dapat. Cumanya kalau nasib tak baik, ramai, memang susah lah. Bagi yang tanya halal ke tak, of course lah kami pilih kedai yang halal ya. Dia ada bagi pilihan menu dia, beberapa sushi yang macam ni dan juga beberapa ramen yang boleh kita pilih. Menu yang kami pilih hari ni, ramen sukimen dan ramen shoyu. Yang ni lemon. Yang ni original flavour. Enak mana? Original flavor. Adakah kami akan dapat tempat yang baru untuk repeat banyak kali dekat sini? Ataupun kami akan kembali tempat yang lama? Bisa ramen. Green. Yang ni macam pekat. Ni macam abang suka. Cuma dia punya ramen ni abang tak suka. Okey, ni ramen apa dia? Sukimen. Sukimen ni setakat ni kami makan, dia rasa berlemak, rasa sedap, pedas. Kalau kami main lagi, kami akan repeat untuk sukimen ni. Sebab dia rasa yang memang macam tak jemu bila makan. Ramen yang satu lagi ni, dia rasa pedas, sedap. Tapi lama-lama dia akan rasa biasa macam tu. Saya recommend lah, kalau korang nak, korang boleh order yang sukimen. Dia pakai tiger apa? Dia udang, dia bangun. Dia punya sushi memang kena cuba dekat sini. Sebab bila kita makan tu, dia rasa juicy, fresh dan juga nasi dia tu pun memang sangat sedap. Kami kan memang sangat terkejut lah dengan harga ni. Sebab kami order banyak tau. Tapi harga dia, cuba tengok dekat sini, tak sampai 500 baht. Kira-kira dalam 50 lebih ringgit macam tu lah, 60 ringgit macam tu je.